Kita nak minta kepada Allah SWT, dia mesti ada cara juga. Tawassul ni sebenarnya apa? Ramai orang salah sebut. Dia sebut tawassul ni dengan huruf sad. Tawassul, semangatlah. Sebab dalam bahasa Arab kata wasala ni maksudnya sampai. Jadi dia ingat, oh cara untuk sampai kepada Allah lah kot, tawassul macam tu. Sebenarnya bukan. Asalnya huruf sin je, tawassul, daripada perkataan wasilah. Wasilah ni maksudnya cara. Bukannya wasala, sampai, bukan. Wasilah maksudnya cara. Contoh macam kalau kita belajar bahasa Arab, kita kata pengangkutan, kita panggil wasailun naqli, kaedah-kaedah mengangkut, ataupun apa-apa benda lah yang digunakan untuk mengangkat barang, mengangkut orang, mengangkut barang. Tapi dalam bahasa Arab, bila sebut wasilah ni, cara, kaedah ni, bila kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mesti ada cara juga. Jadi cara apa kita nak berdoa, nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala?